Itu kerana mulut badan binasa. Okey, mulut ni berbahaya sikit. Kalau kita pandai jaga, dia akan jadi baik. Okey, kita ambil yang pertama. Mulut murai. Mulut murai ni adalah orang yang suka cakap banyak. Ada saja nak cakap, kau tak tahu ke? Yang kedua, berkaitan dengan mulut juga, mulut tempayan. Mulut tempayan ni bermaksud orang yang tak boleh simpan rahsia. Macam kamu dengan kawan, kau nak tahu tak? Yang ketiga, kita ambil pula berat mulut. Apa mulut ni berat ke berapa kilo ke? Okey, berat mulut ni adalah orang yang terlampau pendiam. Yang keempat, kita terus ambil ringan mulut pula. Ringan mulut ni orang yang ramah. Lima, mulut bisa. Mulut bisa ni adalah membawa maksud orang yang cakap perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang. Ambil yang keenam, manis mulut. Mulut manis ni maksudnya orang yang cakap baik-baik. Manis semua orang suka. Yang orang tak suka ialah kencing manis.